Ada yang perlukan Bluetooth speaker tak? Ini dia, Lenovo Bluetooth speaker. Speaker ni menarik tau sebab dia simple. Kecil je. Dekat bahagian belakang ni dia ada part untuk dia punya USB port. Dia menggunakan micro USB. So kalau kita nak charge, kita boleh charge dekat bahagian belakang. Dan dekat bahagian bawah pula, dia ada butang-butang untuk kita nak control speaker ni. So jom kita test. Oh, korang dengar. Bunyi dia pun dah sedap dah. Right? So jom kita test untuk connect dengan kita punya phone. Oh, korang dengar bunyi dia tu menarik. Okay, so jom kita test untuk play something. So, untuk play ni aku akan buka TikTok lah sebab kalau buka lagu kena CG. Disambungkan kepada tiup untuk air ayam. Nanti ayam akan pack dekat sini, keluarlah air. Kuat gila. Seriously, kuat gila. Kalau nak travel, kami akan taruh tong dedak ni. Ayam kena pack benda tu Okay, baru ni dalam dedak akan jatuh. 70% dia punya audio. Ini Mangkuk 100%. air yang connected tu tong hujan. Ui, bapak kuat gila. Ni rebahan bibi ayam. Seriously guys, untuk speaker kecil macam ni memang padu lah dia punya bunyi. Kuat gila babe. Bateri dia dekat sini 1200 mAh. Dan kalau kita tengok dekat kotak, dia mampu tahan selama 6 jam lah kalau kita play continuously.